Selamat datang ke channel Melayu Rajin. Jadi hari ni tuan-tuan kita ada kerja sikit. Kerja dia, kalau kita tengok reban kita sekarang TikTok kan, okey lah. Kalau kita tengok mata kasarnya okey, tapi ada satu masalah tuan-tuan reban kita ni yang kita kena selesaikan dengan cepat. Kalau tuan-tuan tengok tepi kita ni ada pokok besar kan. Pokok ni sebenarnya memang saya simpan bagi dia berteduh, tapi dia jadi keburukan jugalah dekat kita punya reban ni. Sekarang ni tuan-tuan, bila dah ada pokok dekat tepi ni, jadi kita punya bumbung ni dia dah nak, dia boleh lendut, boleh roboh lah. Sebab apa tuan-tuan, jom kita tengok lah. Ni sebab dia tuan-tuan. Ni keadaan atas bumbung lah. Kat sebelah sana okey, dekat sebelah sini ni daun-daun kering. Lepas tu dah tumbuh rumput. Macam mana boleh jadi macam ni tuan-tuan? Rumput ni datang kan daripada mana? Sebab ni lah, bila ada pokok dekat sebelah ni, daun-daun akan jatuh sini. Kemudian hujan pun turun, dia akan dikompos. Dikompos daun-daun yang tersekat kat atas ni. Dia boleh jadikan tanah lah. Kalau tak tanah pun dia akan jadi dikompos. Benda-benda yang dah kompos ni, benda-benda dah terurai ni, bila burung datang, burung makan benih rumput ke apa, dia duduk atas ni, dia berak, kemudian tumbuh lah. Sebab dah ada sisa-sisa kompos tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, bila sisa kompos ni, dia lebih subur daripada tanah lah. Lebih subur daripada tanah. Jadi senang lah pokok-pokok naik ni. Kalau saya nak tanam pokok tembikai pun boleh tumbuh atas ni. Tapi kesan dia tuan-tuan, bila biar lama-lama ni, memang dia boleh patahkan struktur dalam lah. Dan kita punya reban ni boleh bentuk. Ni dalam je lah, dia lendut sikit lah. Ni dia teman. Jadi sekarang ni, hari ni kita nak kemas benda ni lah tuan-tuan. Kita tak kemas benda ni sampai bersih. Ini sebenarnya saya dah kemas biasa. Tahun lepas saya dah buat, tapi bila simpan sampai setahun, macam ni lah jadi dah. Jadi sekarang kita kena kemas lah. Jadi kalau kita nak pakai pencakar ni tak boleh tuan-tuan. Sebab kalau kita pakai pencakar plastik tu, dia memang tak load. Sebab dia dah berakar, dah melekat kan. Jadi kita kena buat something. Jadi jom.
Okay tuan-tuan, yang ni lah hasil dia. Dah selesai dah kita buat hasil dia. Banyak ke sikit yang ada atas ni, yang macam tuan-tuan tengok sebelum ni. Ni kat bawah. Jom saya tunjuk. Ni lah dia. Ni tinggi ni. Ni lah dia tadi yang dekat atas tu. Dah tumbuh ni tuan-tuan. Ni tumbuh. Rumput apa ni? Rumput lembu. Boleh tumbuh macam ni. Maksudnya macam mana ni? Punyalah banyak yang jadi dekat atas tu kan. Kalau lagi, saya rasa tak lama lagi, 5 bulan kalau kita biar tu, roboh arus tu atas tu. Kita tuan sampai sini saja.